warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melissa Maisara Putih Azman, Dai Junior SK Kampung Medan. Alhamdulillah, kita berada dalam bulan Ramadan, bulan penuh keberkatan dan rahmat. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam bulan ini ialah bersedekah. Rasulullah SAW adalah insan paling pemurah, dan ketika Ramadan baginda lebih pemurah daripada angin yang berhembus. Dalam sebuah hadis, baginda bersabda, sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Bersedekah dalam bulan Ramadan mempunyai banyak kelebihan. Antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala bagi setiap amalan kebajikan. Ia juga menjadi bukti keimanan dan ketakwaan kita serta menyucikan harta dan jiwa. Harta yang disedekahkan tidak akan berkurang, malah bertambah dengan penuh keberkatan. Lebih daripada itu, ia juga membantu golongan yang memerlukan dan menjadikan Ramadan bulan yang mengajar kita erti kesyukuran dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Jadi, marilah kita rebut peluang ini untuk bersedekah, sama ada dengan wang, makanan, tenaga atau sekadar senyuman. Semoga Allah menerima amalan kita dan melipat gandakan keberkatan dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.